Sekarang tengah check in. Okay, kita dah tiba di destinasi utama iaitu Crazy House. Okay, jom masuk. Alan, dia mama. Hello mami. Ada benda lah ni. Inilah keadaan dia di dalam. Ngam. Okay, sekarang naik tangga. Mando. Uish, ni ada lagi tangga. Tu ada lagi tangga. Nak pergi mana Mat? Okay, jadi korang boleh tengok tempat ni memang serabut gila lah, macam maze. Tengok tu boleh jalan. Ni ada jalan. Atas tu boleh jalan. Nampak ada orang kan. Mana tempat ni? Ni tak apa. Ni je. Okay, ni tempat rumah orang. Ni rumah orang Amir. Bawah tu tempat ruang tamu. Ini tempat makan. Ini tempat semayang. Okay, gitu tu. Ada piano? Siapa main piano? Mana ada piano? Oh, ada piano situ Ya. Sekarang kita dekat, tak tahu agak mana sebenarnya. Kita jalan je. Okay, jalan dia memang macam ni kan. Memang pening-pening. Tahu gitu kan. Oi Fi, orang dah naik lah. Mana nak pergi mana ni? Jom. Nak apa? Ni atas. Kena sini. Sekali lebih. Satu lagi pergi sana. Kena sini lah. Okay, korang nampak tangga ni. Nampak tangga ni. Tadi aku naik sampai situ, lepas tu pusing balik. Seram tu. Dia macam tak ada tempat pemegang. So macam kau berdiri kat atas seorang. Baik Fi, baik Fi. Okay, so inilah keadaan di atas. Ada benda lain. Ni ada pakcik ni tengah nak pukul pokok. Aku tak tahu apa hal. Pakcik mana ni? Phải đồ chơi. Abi let's go. 잠깐만. 태연아 여기 안으로 들어가.
Mau bang apa? Kita buka. Okay, so kita dah sampai Tutup dulu ke? destinasi kedua, Still Cafe. Itu tak angkat. Tak tahu apa yang lawa sangat cafe ni. Tapi macam tu lah. Cafe Kia. Just for the vibe. First impression dia Kia lawa. Nguyen juga katanya. Fish. Fi nak main fish kan? Tak, jangan. Nanti dia baling top. Okay. Nanti baling. Dah saya Okay, dekat longkang ada fish Okay. Banyaknya fish. Bye fish. Bye. Bye. Sini lah. Oi. Alright. Thank you. Okay, so destinasi yang terakhir, Oh, vlog. Choyan Chomo Cafe. Bila ke? Letup. Ayam tom yum Allah. sayur Sana sikit. logo himau. Okay, selamat pagi. Kita dah tiba di Mien Demuk. So tu entrance dia. Ni boleh main benda tahu. So Kak Sarah tengah beli kedah. Okay, ada mendala tu lori. Dinosaur. Ada dinosaur kak. Dia buat pada tayar. Ya? Tayar. Lah. Usik-usik jatuh. Tu lah tu. Oh. Okay, inilah dia keadaan Mien Demuk di pagi hari. Sebenarnya nak cloud hunting tu nampak cloud. Nak tengok sunrise. Tapi matahari ni tak keluar sebab hujan. Oi, tak nak payung. Tu ada rumah tu. Cantik-cantik, ada bunga. Tempat duduk. Oh, kenapa? Okay. So tu ada kolam. Terus ada rumah ni. Kita jalan ke sana tu ada macam dia punya apa nama tulisan Mien Demuk. Sikit. Ani ke kanan. Kanan tu pandang kamera sini. Kanan pandang kamera sini. Kat sini kita dapat tengok Ke sini lagi. Boleh ke sini lagi tak? Arah. berkabusnya banyak awan-awan ni namanya cloud hunting guys. Kalau nak tahu lah. 2, 3. Okay, so ni pandangan di atas. Belum. 2, 3. Sing. Video. Fi. Jangan pandang sana. Fi, pandang mama. Habis sini. Fi, mama. Mama. Tenang. Fi, mama. Fi. Ibu jiwa. Afi. Okay, santai. Sambil minum, sambil layan view
Gerak ke Syabib. Sekejap. Apa Afi ni? Afi? Oh, tutup. Layan view Afi? Layan. Allah jatuh. Ambil urut-urut. Bagi dia roti. Dengan susu. Okay, so ni tadi belah atas. Lepas tu turun. Sekarang kita kat belah bawah. Okay, banyak bunga. Bawah tu ada buaian. Tu kalau jatuh pisang kat tu. Dan kat situ ada ni cloud hunting yang sebenar. Tolong. So ni bahagian bawah. Apa dia? Sana jalan ke? Okay, sekarang nak balik, nak pergi makan, sarap. Ciao. Okay, so kita dah sampai di Kodulich Datan lah. So kita nak naik coaster dia, Alpine Coaster. So ni bukan tempat dia, ni tempat lain. So kita kena naik atas sana. Okay, Nak apa? dah habis naik. So ni gambar dia. Nak apa? Cakap shoes pun tak pakai. Okay. Okay, so dah tiba di lokasi seterusnya, iaitu apa nama tempat ni? Taman. Clay Tunnel, Duong Ham Dearly Catch. So beli tiket tak? Ciao. Okay, dah beli tiket. Seorang 1,200 Vietnam dong. Itu ada naga di sana. So ada kambing. Masuk ni yang ada budak-budak kedai apa. Oh, ni lah semua dia punya clay ni. Dalam punya payung tak ada kamu dah sedih. Ada ikan. Oh, ini berwarna pula. Kan clay. Ha. Phone mana phone? Sebab tu nak tengok apa, Baby Shark lah apa. Allah. Okay, kita sampai di ala-ala Cameron Highlands. Ada strawberry, ada tomato. Kat sana ada kepala Tanrung. Uish. Tanrung Mana? Dia ada garden, cantik-cantik. Sana. Ambil satu kat sini. Sekarang ni nak ikonik. Mana sana? Sana tu. Tu kepala. Okey, tak apa, nanti kita ke sana kepala tu. Okay, so beginilah keadaan di tempat muka tu.
Semua beratur. Okay, kita kena beratur dulu. Lepas tu dah beratur, pergi situ, tak gambar Okay. Jauh tu cameraman. Dah. Okay, jadi sekarang kita kat mana tak tahu. Tapi ada kuda. So ada 2025 kat sini. Sini. Betul belakangnya. Ya, you duduk sini. Saya ambil kursi. Diri pun tak bergerak kan. Duduk cantik lah. Okay, so kita berada di Taman Covid Jika korang lihat belakang saya, ni Covid semua tengah kena cocok. So basically macam diorang dah serah diri lah. Nampak kan? Okay, jadi kat sini kita dapat tengok ni apa, sabun basuh tangan. Dia tumbuk si Covid ni kan, sampai mati. Ni pun dia sepak kalah Covid ni. Jadi apa pengajaran kat sini? So kita kena selalu basuh tangan. Tengok mantap. Okay, jadi inilah pengakhiran dia. Okay, cantik. Ada kereta, ada kuda. Uish, tapi kuda daun lah. Okay, so nampak exit dah. Balik jom. Okay, acara menerbangkan layang. Sekejap apa? Angin. Okey, panjangkan lagi. Alah, jatuh. Okey. Layang-layang sudah diterbangkan. Okey. Afi profesional layang-layang. Allah, jatuh pula. Hei, mahal budak tu. Satu pagi lah. Terus. So dah habis beli belah. Kita makan di Haji. Katanya famous. Jom kita makan telur dadah, tom yum. Itu apa? Sotong. Ni tahu. Mapo tu. Ini seafood tom yum. Ni ada mangkuk. Tak sikit kuat kat mangkuk. Okay, selamat pagi. So kita dah sampai dekat Monggoland. So jom beli tiket. Kokas Wakau. Dari sini. Okay, sekarang kita nak main go-kart. Boleh pilih saiz. Ada saiz M,
Size S. ML lah. Okay, jom. Dia taruh phone kat atas tu kan. Ni belakang. Record video dah start. Dah start lah. Ni drive. Let's go. Let go. Stop. Stop. Break. Okay. Woohoo! Okay, go-kart was fun. Mungkin. So sekarang kita nak main apa benda slide tu. Oh, siap ada orang rekod kan ni. Okay, seterusnya ialah apa ni nama dia? Grass slide ni. Oi, makan. So, tengah makan. Makan. Baik awak ni. Okey, lagi. Ni kipas. Mek. Ui, kau main. So kita orang pakai kostum Mongolian. Aduh, terkeluar siap rambut bapak dia buat. Ni Hokage ketiga. Okay, habis dah. Kita keluar. Kan geng. Ni pho yang sebenar. Ni chan chua, sour soup. Sikit dengan Tom yum noodle. nasi namanya ya Allah. Kalau sini kan dapat 3. Sini ya. Okay, sini banyak tempat-tempat bergambar. Sini boleh jatuh bayu Nampak bayang-bayang. Isap pun sebenarnya. Ni apa rusa ke? Kangaroo. Tiba-tiba orang ramai datang. Ismail. Dah habis lagi tu. Dah lah. Dah, jom. Tu jangan takut. Tu juga.
Okay, so kita lalu Fresh Zoo. Beginilah keadaan dia. Ada ayam-ayam. Ui, monyet. Balik Baya. 2, 3. Jam guys. Ni ada Sandman guys. Ni ular. Cing. Itu ada gajah besar. Dia merajuk lah tu. Semua orang tinggalkan dia. Alah. Halo. Nak mana? Okey Afi, pilih. Nak mana Afi? Banyak ni. Afi ambil ni Afi, naga ni. Baik ni. Tu tak nak tu pin. Tak nak main naga ni ke? Yang tu kat TikTok ada seorang tu je. Apa? Kat tu ada fish ke? Bin. Kat mana? Darat. Okey. Dan beli souvenir. Kau souvenir. Ni apa? Cry baby. Okay, so sekarang kita pergi Dalat Night Market begini keadaan dia. Nak mampus. Banyak lah motor. Ni. Aku nak pergi pun tak lah. Wah, ada lampu lah. Ambil yang simple sangat. Ni baju ingat. Di Sinar Marung kau kata. Baik, beli 1,000 katanya. Oh. Nah. Dia dengan bang. Besar eh? Besar? Ada hai. Ha. Okay, Afi nak tidur Orang member semua tengah beli. Nak tidur. Ni banyak hasil dapatan. Depan lagi. Red color red. Oh, ambil gambar lah. Okay, strawberry. Let's go. Ni selamat pagi. So kita sambung membeli sebab semalam tak cukup. Okay, cantik. Okay, kita beli ni pula. Number one.